Kereta aircon tak ada, ingatkan kompresor rosak. Padahal benda kecil je. Hello guys, ajak sini. Kita ada sebiji Azia. Aircon tak ada langsung. Confirm lah ada bocor kat mana-mana. Bila kita check pakai UV light apa semua sini, dia bocor dekat ni ha. Part kita nak cucuk kabel high pressure. Dekat dalam tu dia ada macam pin ni, buah pin ni. Sama macam dekat dalam tayar kereta. Dekat sini pun ada o-ring apa semua. So kereta ni habis gas. Dah lalang, kita flushing terus. Masuk gas sekali, settle. Tak semestinya kereta tak ada aircon, tiba-tiba kereta aircon tak sejuk, kompresor. Set kompresor lah, tak semestinya lah. Kadang-kadang benda kecil dia. Kalau kata hampa tak buat flushing aircon, hampa tak masuk gas, benda ni berapa ringgit je. Bila kita dah flushing, masuk gas dah habis kan, dia jadi 100 lebih lah. Faham Ada masalah aircon boleh Roger. Ada apa-apa soalan boleh komen, nanti kita akan reply. Jangan lupa like dan follow kita. Banyak ilmu kita mau kasih. Itu sahaja. Thank you. Bye.